dia kami punya pastrami. Pastrami ni adalah daging yang di brine selama 8 hari. Kemudian dia akan di smoke selama 12 jam. Okay. So daging yang kami guna ni adalah daging daripada Australia. Okay. So ini bahagian brisket. Bahagian brisket ni adalah bahagian dada. So sini kami ada 2 jenis roti. Jadi roti focaccia. Okey, dan lagi satu ialah roti parmesan oregano, roti sam. Di atas dia dah ada ni parmesan dengan oregano. Ni sos apa ni? Yang ini sos whole grain mustard mayo. Dalam ni ada whole grain mustard and also mayo. Dia masam-masam. Ya, dia masam-masam sikit. Okey. Tujuan masam tu ialah untuk potong kemasinan pastrami. Okay. Tak terlalu banyak, tak terlalu sikit. Ni 300 gram. Ya, 300 gram. Chimichurri ya? Ya, chimichurri. Kami masukkan chimichurri dalam daging ni supaya dia boleh potong sikit lemak yang ada dekat dalam daging tu, and dia akan provide rasa masam sikit lah. Untuk top dia kita akan gunakan Russian dressing. Mozzarella. Ya, mozzarella cheese. Signature baru kita Camel Kopi, kita akan buat kelapa pandan latte. Yang ni antara yang gila dia, susu kelapa. Tengok dia jadi hijau. Kita rasakan kopi. Untuk minum ni kita pakai double shot. Espresso. Kita pakai dark roast lah kat sini. Krim pandan. Krim ni dia rasa pandan sikit. Yang ni dia akan bagi rasa lemak-lemak manis sikit di ujung tu. Kita akan letak kelapa kering ataupun coconut flake kat atas dia. Okay, yang ni kopi kelapa pandan latte kita. Yang first tadi kita buat, harga dia RM15 sahaja. Kami buka daripada pukul 5 petang sampai pukul 1 pagi setiap hari kecuali hari Isnin. Inilah dia.